Ramai orang panik bila harga emas turun. Tapi bila tengok graf harga emas ni sejak 30 tahun lepas, saya perasan satu benda. Harga emas memang turun naik dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, trend dia tetap naik. Sepanjang 30 tahun, harga emas cuma jatuh beberapa kali sahaja. Dan kebanyakan penurunan pun tak besar. Tapi bila naik, kenaikan dia biasanya lebih besar daripada penurunan. Sebab itu saya selalu cakap, jangan terlalu sibuk predict harga emas. Fokus utama kita bukan prediction, tetapi konsisten tambah grab emas. Harga turun, terus simpan. Harga naik, terus simpan. Kalau nak lebih tenang menabung emas, saya cadangkan duit simpanan jangka panjang, tukarkan kepada emas. Tuan-puan menabung ikut bajet yang tetap setiap bulan dan jangan terlalu fikir harga semasa. Fokus je konsisten tambah gram emas. Contohnya, kalau target RM500 sebulan, tetaplah simpan RM500 setiap bulan walaupun harga naik atau turun. Lagi mudah kalau guna gap auto debit. Auto tolak je dari akaun bank, auto tambah gram emas setiap bulan. Yang paling penting, jangan beli emas guna duit yang nak pakai dalam masa terdekat. Kalau duit yang nak pakai dalam tempoh 6 bulan terdekat hingga setahun, lebih baik simpan di ASB atau tabung haji supaya lebih tenang. Tetapi kalau ada duit lebihan yang memang tak pakai untuk tempoh 2 tahun ke atas, lebih baik bekukan sebahagiannya dalam bentuk emas. InsyaAllah saya boleh bantu guide anda cara untuk mulakan simpanan emas di Public Gold ini mengikut bajet dan kemampuan. Boleh isi borang biru dekat bawah ni.